Komen apa bang? Aaron? Terima kasih Kak Fazlin. Terima kasih. Terima kasih Kak Fazlin. Terima kasih yang QR tau RM1 RM2. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sikit-sikit sebanyak. Banyak juga kita. InsyaAllah. Tuh, bukan eh? Apa tu? Apa tu? Ada kepala dia tak? Allah Akbar. Ya betul, baju putih seluar dia. Macam nenek apa? Dia macam bongkok Mari kemari. Jelaskan sosok kalian. Bongkok, ya betul bongkok. Bongkok. Dia bongkok kan? Ya betul. Dari jauh nampak macam dia bertongkat, betul. Kilat kan apa benda lah? Apa benda pula kat atas ni? Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Terima kasih Kak Ain. Terima kasih. Moderator yang komen-komen yang ngepek ni, tapping-tapping pun tak, terus hantar ke bulan je, tak payah simpan. Kalau PC pun tak apa, semua hidup pahit sangat, hantar ke bulan je. Kita tak perlu simpan dia. Kita bukan nak select, tapi kita punya live quality. Bukan macam orang yang tak ada quality ni. Boleh jalan kerja je, tak ada masalah. Baik teruskan Abang Izwan, tak ada masalah. Saya izinkan, terus je. Kita tak nak pening-pening kepala. Komen macam tengok wayang tu. Tengok sambil makan popcorn. Takkan tapping-tapping pun tak boleh. Dari tadi saya nampak orang sama tapping-tapping. Terima kasih Kak Zu, mantap. Itu baru kena mute. Besok kalau buat lagi, terus block je. Dah mula dah datang macam-macam. Terima kasih Pak An. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim. Terima kasih terompah. Ya, angin kuat, saya tak tipu. Pak, angin kuat. Kuat angin kat, kuat. Saya takut apa tau. Kalau hujan saya boleh lari insyaAllah. Tapi jangan pokok tumbang ke. Tu saya takut. Sebab kita dalam hutan, betul tak? Kalau tumbang depan saya ke belakang saya tak apa. Jangan tumbang betul-betul kat kita lah, maksud saya. Okay, Abadan. Dengar. Kita asyik main atas, saya nak turun bawah. Tapi macam cuaca tak ngam lah. Kawasan tak ngam. Sebab, yelah macam ni kan. Kuat dia angin. Jika mana ini kuasa Allah, alhamdulillah. Miss Dis, terima kasih Miss Dis. Terima kasih Miss Dis jalan atas. Makin lama kita berat atas kita. Terima
Terima kasih Kak Ima, Abang Dr. Reto, Kak Ina Farina, Eda Tengku, Ijul Fidaus, Kak Mel, Kak Petra, Twismi, Trompah, Rosnani, Kak Selaya, Sarah Sareka, Izzuan, Wani, Ain, Bina, Lina, Syati S, Kuida. Terima kasih ajalah kata saya, terima kasih. Ni nak hujan ke atau apa? Riza, thank you Riza, hadir. Sebab tadi apa benda yang terkapung tadi ya? Nah. Siapa tu? Allahu Akbar, hilang. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nampak? Nampak tak? Kita relax dulu. Sekejap saya nak pagar diri dulu. Pasak diri dulu. Engkau dah duduk kat laluan aku nak keluar ni. Bahaya dah ni. Bahaya. Masa nenek bunyi terketuk-ketuk tengkat. Sekali kita zoom memang nampak dia. Nampak hilang macam mana kan? Macam mana kain terbang laju, macam tu juga dia hilang. Tapi yang peliknya, dia duduk kat laluan saya nak keluar. Itu jalan saya nak keluar. Satu jalan je nak keluar. Nampak dia hilang. Betul. Dia hilang. Kak Jennifer Lai, thank you. Kak Jennifer Lai ada dalam live saya lah. Neslo Ais, terima kasih Neslo Ais. Terima kasih Neslo Ais. Banyak awak support saya juga. Terima kasih. Semoga mudah rezeki Neslo Ais. Kak Ain, terima kasih. Terima kasih yang berkongsi rezeki. Terima kasih. Sorry lambat. Alamak, Kak Jennifer Lai, tadi saya berborak dengan dia. Saya speaking Mandarin dengan dia. Baan, terima kasih Baan. Benda ni betul-betul tunjuk diri dia yang betul. SRTY pun tahu apa saya buat kan. Saya main real bang. Sebab itulah saya bukan nak cakap apa. Yang komen yang bukan-bukan tu antara bulan je. Sebab dia baru kenal saya. Jadi dia komen suka hati dia lah. Banyak orang baru masuk tanya mana hantu. Tak faham lah. Yalah. Terima kasih Kak Ain. Kak Nora, thank you. Besok kita akan main kat KL insyaAllah. Sorry lah kita tak banyak dead. Tap-tap je. Tak apa, tak ada masalah. Tapi-tapi pun boleh. Abang D official, thank you. Kak Mimi. Kak Mimi pun ada Baru perasan nama Kak Mimi. Thank you Kak Mimi. Allahu Akbar. Angin kuat ni. Suara saya dengar jelas tak? Moderator yang mana komen banyak order tu hantar ke bulan je. Betul-betul. Moderator saya dia buat kerja. Cuma saya cakap dengan diorang jangan nak terlampau block sangat ataupun mute sangat. Tapi kalau dah lebih-lebih sangat baru diorang buat. Oh jelas Alhamdulillah jelas. Okey. Angin kuat sangat ni. Kuat sangat. Telinga saya macam dah masuk angin ni. Macam apa? Berdesing. Berdesing dah. Jelas Alhamdulillah. Salam. Waalaikumsalam. Okey clear. Alhamdulillah. Salam, kat tempat semalam ke? Waalaikumsalam, ya kak. Saya kat tempat semalam. Saya tengah cari modal. Besok nak naik KL kak. Saya tengah cari modal. Besok nak bawa Viva pergi lokasi baru. InsyaAllah. Lokasi yang tak pernah kita masuk. Tapi dikatakan pemujaan ataupun pemujaan ataupun dikatakan apa? Horor. Datanglah polis. Macam mana saya nak cakap datang polis tu. Saya kalau datang polis, saya dah ada member dah di official tu. Tapi kalau boleh datang, nak datang macam mana tu? Lampu apa tadi tu? Tak tahu, saya tak ada lampu. Bukan. Demi Allah bukan lampu saya.
Itu bukan lampu saya, demi Allah. Saya tak ada lampu torchlight. Wallahi, saya tak ada lampu torchlight. Saya tak tipu korang. Itu bukan lampu saya. Dengar. Itu bukan lampu saya. Tak percaya? Dengan izin Allah, ya Allah, buktikanlah ya Allah. Itu bukan aku punya, ya Allah. Aku berdoa padamu, ya Allah. Aku memohon padamu, ya Allah. Tunjukkanlah apa yang lalu, apa yang lintas dan sebagainya. Nampak? Ni tangan saya dua-dua. Nampak? Bukan saya punya. Terima kasih, ya Allah. Alhamdulillah. Itu bukan saya punya lampu. Saya kat sini pun seorang. So, apa yang kau nampak, itulah dia. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Tak tahu nak cakap macam mana. Tapi bukan lampu saya. Tapi tak pelik pun. Kalau tadi pun kita dah nampak ada kubur tu terang. Betul tak, ada satu kubur ada cahaya. Peti tu. Peti Nak hujan ke apa benda ni Bukanlah. Dengar bunyi ketawa. Mengilalah engkau sepuas-puasnya. Wujudkan diri kalian. Ketawalah kau sepuas-puasnya. Ni tempat aku nak cari rezeki. Kalau tidak, kalau saya tak main kat sini lah, contoh lah, ni last tempat saya sampai kadang saya tahulah. Tapi kita dah bakar sekali dah, betul tak? Dekat sini, sampai tengok Siume kan. Siume kena. Saya tak nak buat lagi. Saya tak nak buat macam tu lagi. Sebab ni pun dah sendu bagi saya. Mula-mula saya main sini, lagi banyak benda tu. Tapi saya silap Saya silap masa tu. Terlampau push sangat. Tapi alhamdulillah lah, masih okey lagi sini kan. Sini Allah Akbar. Masih okey lagi. Cuma je dia tak meriah macam dulu lah. Dengar. Aku nak uji nyali. Tapi saya takut tak cukup ni je. Diamond Heart, terima kasih Diamond Heart. Masa nak keluar kandang, tak tahu besi apa yang bunyi tu. Bunyi macam ketuk-ketukan. Bunyi ketuk zinc. Zinc mana pula kak? Mana ada zinc kat sini kak? Sini tak ada zinc. Kalau nak kata besi pun tu lah. Tu besi yang kemah tu. Alhamdulillah. Siume kena bakar. Betul. Pandai Abang Zuan. Bunyi suara dorang macam jantan kepit suara. Jantan kepit suara. Jantan mana kepit suara pula? Tok Sami dah nak start tu. Jangan Mia, jangan. Let lu. Bagi saya ambil tenaga dulu. Saya nak keluar ni pun kena daki bukit. Satu. Allahu Akbar. Terima kasih Kak Syarifah share live. Terima kasih. Gelap pula dia. Ya Kak Linda. Sekejap. Saya tenaga saya tak kau je. Kalau tidak memang geram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Dengar, ada step. Nampak uji nyali apa macam tak payahlah. Najib Hani, terima kasih tapping dari tadi. Terima kasih Kak Nurul. Kak Zu, terima kasih. Princess. Sheshenia. Okey, biru. Alhamdulillah. Terima kasih.
Kak Mia, thank you Kak. Okay, terima kasih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, benar. Surat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Astaghfirullah. La ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kafir. Subhanallah. Aku pasal ini di sisi kita ni aku mereka jatuh tu dan semoga rahmat rahmat izinkan aku. Allah Akbar, Allah Akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Okey, kita pasak dulu, bahaya pasak dulu. Saya dah tak sedar hati dah ni. Janganlah keluar benda-benda bukan kan, tapi saya dah tak sedar hati. Dia lalu dia pakai merah. Lalu apa Mia? Macam tu je dia lalu. Dengar. Limpas kain. Kain apa bang? Kain apa lalu? Dengar. Mari. Hadirkan diri kalian. Saya tak nak push tenaga saya. Biar dia push tenaga dia pula. Biar dia push dia punya kudrat ataupun dia punya roh. Dia dah start permainan dia ni. Saya rasa dia nak attack saya. Bismillah. Aku kuncikan dari kepala hingga hujung dari hati dan kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ku kunci ya Allah. Allah Akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah. Hati-hati takut bersilap lagi. Itu Abang Izwan. Saya tengah pagar diri jap. Kita push dia sekarang. Kita santai. Ini kalau saya push masa sebelum ni nanti takut bersilap. So kalau boleh tak nak benda tu. Sebab kalau bersilap ni makanan dia. Nanti kan dia akan mengikut. Mengikut tu tak apa. Takut dia boleh, orang kata apa, boleh membahayakan saya satu hari nanti. Sebab dia dah dapat sedap. Faham kan? Kak Zu stop jap. Tap-tap jari krem. Okey Kak Zu. Terima kasih Kak Zu. Yang lain bantu-bantu juga tapping-tapping. Share. Saya tengok live saya ni aktif komen. Tapi itulah tak tahu kenapa. Terima kasih Diamond, terima kasih Diamond. Terompah, opah, terima kasih. Terima kasih orang baik. Terima kasih. Saya sambung, terima kasih Abang Izwan, terima kasih Kak T, terima kasih Kak T. Saya tak boleh, kalau nak tengok permainan saya boleh buat sekarang. Tapi takut besok saya dekat sana nanti saya lemau, faham tak? Saya tak nak lemau sebab kita dah datang dari jauh. Nak drive pergi sana dah sejam lebih. Pergi je belum balik lagi. Faham tak? Nanti sampai sana nanti saya dah lemau. Memang tak jadi apa lah. Kalau kita besok main kat area sini, InsyaAllah saya boleh push tenaga saya. Sebab balik pun tidur, rehat. Kan? Korang yang mana yang lemah semangat ke ataupun rasa tak sedap hati ke apa, sebelum tidur ambil air wuduk. Kalau boleh solat lah.
Yang penting air wuduk tu kalau boleh biar sentiasa ada. Bunyi apa? Bunyi apa? Bunyi ke? Betul ke? Kalau bunyi saya pergi. Betul ke bunyi? Dekat mana bunyi? Bunyi kat mana, Kak? Allah. Allah. Duduk je lah, kotor lah. Lepas lagi dah ni. Jelaskan. Mari. Dengan siap. Mari. Allahu Akbar. Atas kalmu kuntur kami, ya Allah. Kenapa mungkin tertentu? Kenapa mungkin tertentu? Allah Akbar. Pusat. Pusat. Jangan lari. Aku kunci dengan bismillahirrahmanirrahim. Kunci kau. Hei. Halo. Aduh. Okey tak okey ni? Pesal ni. Aduh, hai. Okey lag lagi okey. Aduh, ya Allah, kenapa? Pinggir abang kakak. Aduh, tas kita pun sah. Sakit hati lah aku macam ni. Aduh, hai. Kenapa Oi. Allahu Akbar. Kenapa lag ni? Aduh. Lag sekejap. Okey tak ni? Ni okey tak? Okey tak sekarang? Asal lah. Okey. Apa saja lag macam ni Bengong lah Allahu Akbar.
Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin-Mu ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Okey lagi tak? Aduh, jam lah aku macam ni, ya Allah. Terima kasih Kak Nurul. Nampak orang bagi gift, nampak? Okey tak? Aduh, hai. Apa sal ni? Terima kasih Kak Petra, Kak Reni. Kita push-push je macam ni jadi dia. Okey je. Dia alihkan kamera. Puteri, terima kasih Kak. Abang Don, terima kasih Abang Don. Ni dia apa lah sini. Terima kasih yang jalan atas. Terima kasih Kak Ania. Abang Don, terima kasih Abang Don. Penat saya buat tadi. Sia je. Sana nak buat lah. Ke sebab saya cakap hodoh Tadi saya cakap dia hodoh kot. Sebab tu dah alih kamera kot. Ke kena cakap cantik. Tapi takkan saya menipu pula. Dia jaga kamera tadi. Maksudnya kan ya? Dia jaga macam mana? Kak Zu, terima kasih Kak Zu. Diamond. Apa maksudnya? Thank you Kak Zu. Terima kasih jalan atas Kak Reni. Dia alih kamera. Okay, lepas tu? Tak nampak. Dia tak bagi kita orang tengok. Lupa dia. Dengar. Allahu Akbar. Live pause. Saya tak ada pause pun. Dekat saya. Saya punya ni. Dia jadi warna kuning, merah. Kuning, merah. Dengar. Lepas tu lag. Oh, lag hari ni Popo ni hand ke ai. Popo awak comel. Saya ingat tadi saya cakap dia hodoh kot kat Jennifer. Tapi betul saya tak tipu korang Saya kat sini tadi kan. Betul-betul dekat depan tu. Memang saya nampak muka dia. Dia bukan hodoh. Macam mana cakap macam melecur lah. Faham tak? Macam muka dia terkopek-kopek. Melecur. Ataupun apa orang kata mengelupas lah lebih kurang. Faham tak? Muka dia. Tapi mata dia memang tak cakap lah. Allahu Akbar. Memang tu. Ke sebab saya cakap benda macam tu. Tapi kalau kita cakap cantik, nanti kan dia bangga, faham tak? Dia bangga tu yang jadi masalah tu, faham tak? Sebab tu orang dulu panggil kakak cantik. Sebab apa? Sebab dia takut kena kacau. Macam kita lah. Cuba kalau kita tegur orang tu macam tu kan. Nanti kan dia macam marah lah macam tu. Tapi hakikatnya takkan saya nak menipu. Sebab kita buat live kan kita gunakan sesurahan. Popo lupa baca bedak. Allah Akbar. Bulan penuh. Ni dah cantik ni. Khamis malam Jumaat. Bulan penuh. Nampak? Cantik. Baru keluar bulan. Tadi tak ada bulan. Jangan cakap cantik. Nanti dia ingat you suka sama dia. Betul. Pandai pun kat Jennifer. That's why lah kita kena tapis ayat kita. Kenapa tak tahu?
Nampak tak tu? Tu. Ni. Tengok betul. Eh. Ada. Apa tu? Tepi kubur tu. Tapi batu tulisan Allahu Akbar. Nampak tak? Kamera saya bergerak Blur ke? Allahu Akbar. Blur ke? Kabur ke? Nampak mengintai. Betul. Dia pandang saya. Tengok muka dia. Nampak tak? Nampak? Kejap dia sampai atas dah. Allahu Akbar. Kak Zu, terima kasih Kak Zu. Kejap Kita punya night vision ni pun susah juga nak buat ni. Mana dia? Tu mana dia tadi Aduh kan. Susah nak adjust. Saya nak adjust dekat saya punya ni susah. Sekejap nak adjust saya punya vision ni susah sikit. Sekejap Aduh, susahnya ya Allah. Susah nak nampak muka dia. Allah Akbar. Saya cakap banyak yang Kak Zul laju buat kerja. Benda ni Tengah Sekejap. Lari kat saya tak ada benda pun. Nampak? Betul. Tengah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Janganlah kau nak menyerang aku. Janganlah engkau. Tunjukkan sosok kalian. Di mana kalian? Adakah itu? Adakah itu engkau? Allah Akbar. Di mana kalian? Di mana kalian? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Weh, becau apa tu? Maksudnya? Dia cakap caw. Caw tu pergi. Pergi ke? Adakah kau suruh aku pergi? Allah Akbar. Allah Akbar. Subhanallah. 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 Suruh you pergi. Kenapa saya mau pergi? Allahu Akbar. Tunjukkan sosok. Tunjukkan sosok sekali je. Dia ada kat depan saya tapi tak tahu kat mana. Allah Akbar. Subhanallah. Allah Akbar. Dengar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Pusing apa bendanya? Kau ingat aku menipu? Ingat menipu?
Kalau tak PC tu, tak payah nak mengarah-ngarah sangat lah kau. Hantar bulan lah. Semak lah aku hidup macam ni. Kau ingat aku menipu ke? Ha? Alamak. Semak lah nak pusing lah, nak apalah. Nak puas hati kau je. Orang dah pergi tengok-tengok je lah. Tak ada beza dengan setan pengai. Kau ingat aku kaki prop ke? Ha? Orang dah pergi tengok-tengok lah. Aku tak jalan pun aku diam je. QR tak jalan pun aku diam je. Janganlah nak lebih-lebih sangat. Dah pergi tengok percuma tengok je. Aku dah tunjuk tangan aku kat sini. Mana bunyi dia. Apa lagi kau nak? Semak betul tak layan manusia macam ni? Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Sorry saya stress. Saya tengah fokus nak cari bunyi tu kat mana, nak tunjuk kat korang muka dia macam mana. Saya dah 2 kali saya nampak muka dengan jelas kat sini. Hari ni saya nampak 2 kali. Saya dah tunjuk pada korang. Janganlah menekan saya sangat. Susah-susah yang komen macam tu jadi hantu lah sini. Duduk sini, saya tunjuk muka kau je. Ingat senang ke? Pening kepala tu tak? Bukan senang. Saya ni dari tadi saya jaga lisan, jaga bahasa, tak nak ni. Terima kasih Pika. Dengar. Apa dia cakap ah? Kak Mary Chuan, Kak Jennifer, apa dia cakap? Apa dia cakap? Ni tengah jackpot ni, tengah jackpot. Allah Akbar. Dengar. Dengar. Allah Akbar. Dengar. Dengar betul-betul, dengar betul-betul. Allah. Allah Akbar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hai. Siapa ingat? Siapa ingat ni? Siapa ingat? Siapa ingat dia? Bismillahirrahmanirrahim. Siapa ingat dia? Semalam, betul semalam. Allah Akbar, subhanallah. Allah Akbar, subhanallah. Hei. Sudah. Sudah. Oi, dengar. Jelmaan, betul. Okrosh. Allah Akbar. Ni satu bergerak ni apa? Astaghfirullahaladzim. Gelak. Dia gelak ke? Hah? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Allahu Akbar. Ya, cakap Mandarin. Sekejap lag. Dah okey ke? Dah okey ke? Kuatnya angin. Bunyi angin tapi saya tak bergerak. Okey Alhamdulillah okey. Okey. Dia ada rasa aura panas dekat saya. Phone saya jadi lag. Dia cakap apa tu tahu? Cakap apa? Sekejap
Nah. Kucing tu dah hilang dah. Betul. Kucing tu dari semalam lagi kat sini kita nampak. Saya toleh tu hilang. Alia, thank you Alia. Ya. Tadi dia cakap caw lah. Nak caw kenapa? Allah Akbar. Allah Akbar. Wih. Dengar bunyi apa? Aduh kacau lah. Allah Akbar, subhanallah. Allahumma sholli ala. Yuk, laporan, absen guys, absen dulu guys.